saya pernah pergi beberapa bandar besar dia lah, macam Beijing, Shenzhen dengan Guangzhou. Macam Beijing kan, dia dalam 20 juta orang. 20 Tapi juta? selamat. Dan paling bagus Nik cakap tadi 2 jam, tempat dia tak ada jam. Macam mana dia tak ada jam tu? Bandar dia 20 juta tu macam Semenanjung Malaysia tu duduk dekat bandar dia je. Highway dia 10 lorong. Bayangkan dia punya terrain tu gila lah. Memang gila. Itu yang US memang sikit hati lah kalau tengok. Sebab US pun saya pernah pergi. Kalau US ni dia punya facility agak lama. Kalau airport dia, terrain dia memang zaman cowboy lah. Tapi China ni memang dia punya teknologi advance. Okay, train yang paling laju, cuba Google, adalah magleaf. Tahu magleaf. Macam naik kapal terbang tau, tak rasa naik gegar. Bukan macam kita naik komuter lah. Saya dah tengok kat magleaf tu dia dah tak guna, bila dia dah sampai kat certain speed dia dah tak pakai roda lah, dia pakai magnet. Itu saya amazed dia punya teknologi lah. Kat China ni teknologi dia macam tu lah kan. Ya. Dia boleh kata diorang dah live in 2077. Betul. While kita stuck dekat 2025 lagi. Kita kata XRL tu kan mungkin laju. XRL paling tinggi 160 km je. Tak sampai pun separuh daripada magleaf station, magleaf daripada Shanghai punya ni.